Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Bertemu kita lagi dalam sesi PDPR Bahasa Melayu tahun 1 yang seterusnya. Pada hari ini, cikgu akan mengajar anda semua kemahiran menulis. Bagi tajuk Kita Waspada, Kita Selamat. Pada hari ini, murid-murid akan menulis ayat yang diimlakkan dengan ejaan yang betul mengikut sebutan yang dibaca oleh guru. Jadi, jom kita belajar bersama-sama. 1, 2, 3, come on! Baiklah, sebelum itu cikgu akan jelaskan kepada anda apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pada akhir sesi PDPR pada hari ini, murid akan dapat menulis ayat yang diimlakkan dengan betul. Seterusnya, kriteria kejayaan pula, cikgu harap murid berjaya menulis 5 ayat yang diimlakkan dengan ejaan yang betul dan tulisan yang kemas. Baiklah murid-murid, sila buka buku teks muka surat 68. Dapat kita lihat, terdapat 2 orang murid perempuan yang bernama Aiza dan Aina berada di taman sains sekolahnya. Jadi, mari kita baca petikan teks ini. Tajuknya ialah Kita Waspada, Kita Selamat. Ini taman sains sekolah saya. Kita semua perlu menjaga keselamatan diri semasa berada di sini. Jangan bermain di tepi kolam ikan. Kita mungkin akan tergelincir dan terjatuh ke dalam kolam. Pokok-pokok yang berduri juga terdapat di sini. Kita mestilah berhati-hati. Duri yang tajam boleh mencederakan kita. Kita juga dilarang bergayut pada dahan pokok. Dahan yang rapuh akan patah. Kita akan terjatuh dan cedera. Oleh itu, awasilah diri dan patuhilah peraturan. Baiklah murid-murid, dalam petikan teks ini telah menekankan peraturan yang perlu dipatuhi oleh setiap murid semasa berada di taman sains supaya keselamatan diri semasa berada di sana terjamin. Baiklah murid-murid, cikgu akan membantu anda membimbing beberapa perkataan kosakata yang baharu berserta dengan maksudnya. Baiklah murid-murid, kita akan pergi kepada perkataan yang pertama, iaitu tergelincir. Tergelincir bermaksud hampir jatuh kerana situasi atau tempat tersebut licin. Seterusnya, kita akan pergi kepada perkataan bergayut. Kosakata bergayut bermaksud bergantung atau tergantung. Kosakata yang ketiga adalah rapuh yang memberi maksud mudah patah. Seterusnya, kosakata yang cikgu rasakan perlu untuk anda tahu adalah cedera. Cedera merupakan kemalangan yang boleh menyebabkan luka dan patah. Aktiviti yang seterusnya adalah latihan imlak ayat. Murid diminta untuk menulis 5 ayat yang akan dibaca oleh guru dalam buku tulis bahasa Melayu masing-masing. Murid-murid, sebelum kita memulakan aktiviti mengimlak ayat yang akan dibaca oleh guru, anda diminta untuk menulis hari dan tarikh. Hari iaitu hari Jumaat, manakala tarikh 30 Julai 2021. Kemudian, anda diminta untuk menulis soalan kepada latihan yang ingin dilakukan ini, iaitu menulis 5 ayat yang diimlakkan dengan ejaan yang betul. Pastikan kesemua tarikh, hari dan soalan ini digaris dengan kemas. Cikgu akan menyebut ayat ini sebanyak 2 kali.
Semasa cikgu menyebut, anda perlulah menulis dengan ejaan yang betul pada kedudukan soalan. Jika soalan nombor 1, anda perlulah menulis di baris nombor 1. Dan seterusnya nombor 2 sehingga nombor 5. Jadi murid-murid, anda telah bersedia? Cikgu yakin anda semua telah bersedia. Ayat yang pertama. Kita juga dilarang bergayut pada dahan pokok. Titik. Jadi cikgu ulang sekali lagi. Ayat yang pertama. Kita juga dilarang bergayut pada dahan pokok. Titik. Baiklah, imlak ayat yang kedua. Kita mestilah berhati-hati. Baiklah, cikgu akan ulang sekali lagi. Imlak ayat yang kedua. Kita mestilah berhati-hati. Imlak ayat yang ketiga. Kita semua perlu menjaga keselamatan diri. Cikgu ulang sekali lagi. Imlak ayat yang ketiga. Kita semua perlu menjaga keselamatan diri. Seterusnya, imlak ayat yang keempat. Kita akan terjatuh dan cedera. Titik. Cikgu akan ulang sekali lagi. Imlak ayat yang keempat. Kita akan terjatuh dan cedera. Titik. Seterusnya, imlak ayat yang kelima. Jangan bermain di tepi kolam ikan. Cikgu ulang sekali lagi. Imlak ayat yang kelima. Jangan bermain
Di tepi kolam ikan. Murid-murid, anda boleh mengulang ayat yang dibaca oleh cikgu tadi bagi melengkapkan 5 imlak ayat tersebut. Anda diminta menulis dengan tulisan yang cantik dan kemas. Jangan lupa hantar tugasan di GC anda masing-masing untuk disemak oleh guru. Baiklah murid-murid, itu sahaja sesi PDPR mengimlak ayat dengan ejaan yang betul. Jadi, kita akan berjumpa dalam sesi PDPR yang seterusnya. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye.